Okay, sekarang ni kita dah sampai dah di kawasan Aceh. Kalau kita tengok keadaan rumah mereka ni memang agak berat lah. Banjir dia sampaikan ada rumah yang dah runtuh. Tapi kalau kita tengok keadaan mereka ni, Masya Allah, agak berat lah. Ni kalau kita tengok dia orang tidur bawah kemah macam ni je. Masya Allah. Allah, kebab patutlah tidur dalam kemah. Rumah dia orang runtuh rupanya. Keadaan rumah mereka ni habis ni. Untuk nak pulihkan balik ni agak susah ni. Mengambil masa yang lama juga ni untuk siapkan ni Ya Allah, permudahkanlah segala urusan mereka ya Allah. Kalau ikutkan ni kawasan yang agak tinggi. Allah, kebab saat ni rumah sengit ni. Apa? Oh, kita dah sampai dah ke Aceh Tamiang. Saya sembah dia orang pun berat ni. Balai polis dia orang tu, tengok balai polis dia orang pun habis. Tengok polis pun masih bekerja macam tu je. Tengok, okay, nampak tu polis tengah bekerja. Seluk lah masih ada lagi di sini. Oh, ni SMP swasta Islam. Kalau korang tengok memang rumah dia orang ni agak berat. Tengok rumah tu dalam keadaan hancur. Allah lah hancurnya. Tengok ni rumah yang dah hilang rumah ni. Sungai dia orang tu besar dah tu, sungai dia orang tu, tapi agak berat tu. Allah akbar.